Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada Perentas Desa Sukan Tahunan Sekolah Rendah Alitron. Jom. Okey. Baik, kita sekarang ni kita tengah ada taklimat sikit. Lepas ni kita akan pergi ke checkpoint. Cikgu-cikgu akan menjaga checkpoint. Jom kita pergi. Okey, baik. Kami dah ready kan naik van. Dah budak lepaskan lari, kami naik van. Tak. Kami nak pergi checkpoint. Okey, jom. Okey, jom jalan. Sekarang kita sedang menjalankan sesi panaskan badan untuk para peserta Hari Merentas Alitron 2025. Saksikan kerena-kerena dan lawak jenaka yang akan timbul. Selamat. So sekarang ni kita buat senaman saraf. Senaman saraf ni untuk bagus untuk otot-otot dan juga saraf lah. Kan? Benda ni bagi untuk budak-budak dan juga guru-guru lah. Sebab kita jarang buat benda-benda ni. Jadi kita menggerakkan, membangunkan otot-otot yang tengah tidur. Okey, kaki kanan ke belakang. 3. Okey, alhamdulillah, insyaAllah hari ini macam biasa kita akan melaksanakan merentas desa bermula dari pusat pendidikan Alitron, kemudian akan masuk ke kampung, kemudian akan finish semula kat sini lah. So mereka akan berjuang pada hari ini, berlari untuk mendapatkan mata untuk rumah sukan masing-masing. Ada rumah sukan kuning, merah, hijau dan biru. Biru. So kita akan ambil 20 nombor. 20 nombor ini untuk menambah mata rumah sukan lah. Tapi yang mendapatkan medal kita akan ambil 10 orang saja. Tapi 20 orang tu kita akan gunakan mata yang mereka dapat untuk menambah mata pada rumah sukan. Kita akan start dari tahun 2 dulu, 4, 5, 6. Kemudian tahun 2 dan 3. Last kali kita akan lepaskan tahun 1 supaya kita mengelakkan pertembungan lah. Budak-budak kan semangat lari. Kadang lari ada yang terjatuh dan sebagainya. Okey, apapun kita tengok sebentar lagi. Go! Panas tahun tahap 2. Ready? Jawab apa ni? Jawab apa? Dia dua ambil. Oh, Irene. Oi, solehnya lari pakai kepala. Main sini. Mana sana? Belakang kat sini. Jangan duduk lagi, jangan duduk. Habis sini. Cepat kan? Cepat. Mana? Ada nombor lagi mana? Nombor apa? Nombor apa? Irene. Nombor apa? 13. Oh, nombor 1. 14. Kamu dapat nombor apa? Nombor 12. Nombor 12? Bolehlah tu. Bolehlah tu. Hari tu tahun lepas nombor apa? 20. 20? Kali ni 12? 12 okey lah tu. Bagus. Best. Okey. Nombor apa? 7.
Itu je. Oh, mandi penuh tu ya dah. Macam mandi tu ya dah. Nak peluh leleh. Nombor 4. Nombor 4. Siapa nombor 4? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Oh, okey. Tu mandi lencun tu ya. Nombor 5. Oh, basah baju lencun tu ya. Baru checkpoint pertama, ada 6 checkpoint lagi. Rapat di tepi ya. Rapat ke tepi. Bye-bye Khadijah. Go, Farah go. Keputusan untuk tahun 2 dengan tahun 3, kategori 2 lah. Kategori 2 setakat ni 1, 2, 3 rumah biru, nombor 2 rumah merah dengan nombor 3 rumah kuning. Nampak tu rumah biru nampak menguasai lah pada awal perlawanan kita ni. Untuk tahap 1, tahun 1 kita ada rumah merah mendahului dengan nombor 1, kemudian nombor 2 rumah kuning, nombor 3 rumah biru. Untuk Banat kita ada rumah merah untuk pertama, yang kedua rumah kuning, yang ketiga pun rumah kuning. Siapa yang mendahului? Kebanyakan ni nampak macam rumah merah kemudian rumah kuning. Alhamdulillah telah selesai merentas desa kita pada tahun ini, tahun 2025. Okey, kalau kita tengok dalam senarai ni top 10 kemenangan berpihak. Kemenangan berpihak kepada rumah merah dan biru. Banyak rumah merah dan biru yang mendapat mata lah untuk top 10 dan top 20. Alhamdulillah, kita dah selesai dah acara merentas desa untuk tahun 2025. Lepas ni kita tengok acara apa seterusnya. Jom.